Berapa maintenance untuk memiliki sebiji R50M ni? Korang tak tahu kan? Jomlah kita tengok apa susah. Harga bulanan untuk R50M ni sebulan RM428 tanpa duit muka. Itu je perlu bayar. Minyak petrol, cicai anggaran RM60 lah sebulan. Kos servis minyak hitam dia anggaran dalam RM50 ke RM80. Kiraan 2 bulan sekali ataupun 3,000 km. Untuk road test dia RM30 and insurans dia dalam RM400. So sebulan kiraan dalam RM40 lah. So total kos sebulan yang korang kena prepare untuk memiliki R50M ni dalam RM500 lebih. So untuk kos warranty dia pula, jom kita tengok. Untuk tayar asas belakang 140/70, kalau depan 180. So dia punya harga beza lah depan belakang. Anggaran dalam RM400 lah. Untuk sproket rantai dia dalam RM150, untuk brake pad dia dalam RM60. Kos major service dia anggaran dalam RM300 lah starting, and untuk buff clearance dia dalam RM200. So total cost warranty dia anggaran dalam RM1,000. So korang kena prepare sebulan dalam RM80 lah. So just emergency fund. Andai apa-apa jadi kat motor korang ada duit lebih lah. Ni tak habis-habis nak keluar SP, nak temu. So kalau korang berminat dengan Yamaha R50M ni, korang boleh tekan planner kat bio, isi nama dengan detail, nanti kita orang akan check korang. So jangan lupa like, comment and share, follow kita orang untuk video seterusnya. Ciao.